Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah kita ucap syukur serta rasailah penghayatan kesyukuran di dalam hati kita dengan sebenar-benar syukur, yang bukan sekadar lafaz di lidah, namun syukur yang ikhlas dari hati kepada Maha Pencipta yang mencipta 7 tala langit dan 7 tala bumi dan seluruh isinya, dan antara kedua-duanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang pernah diajar, yang dikendaki oleh Allah SWT dan Rasulnya, yakni baginda Rasulullah SAW, adalah dengan cara kita gunakan setiap saat waktu yang Allah SWT pinjamkan kepada kita hari ini, sehari 24 jam, untuk kita memperbetulkan keimanan kita agar tidak ada walaupun sebesar zarah syirik pun menetap di dalam hati kita sebelum roh kita dicabut oleh Allah SWT. Yakni dengan cara kita memperbanyakkan bercakap pada semua manusia tentang maha keagungan, maha kehebatan, maha kekuasaan, maha kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tingkatkan keimanan kita, akan keluarkan segala syirik-syirik yang ada dalam hati kita. Kenapa penting kita usaha atas iman? Kerana asbab imanlah, yakni iman yang hakul yakin, inilah yang akan mampu untuk menolak kita untuk dapat kekuatan datang kepada amal-amal soleh yang mengikut syariat sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita buktikan kesyukuran hati dengan menjaga keimanan dan amal-amal soleh kita, bahawa janji Allah SWT adalah dari firman Allah SWT, yakni dari surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka Allah SWT berjanji, barang siapa yang bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat. Sebaliknya, siapa yang kufur dengan segala nikmat, maka Allah ancam, Allah bagi warning, bersedialah dengan azab Allah yang amat pedih di dunia dan di akhirat. Oleh itu, sempena dengan permulaan tahun Hijrah 1448 Hijrah ini, saya Khalifah Bangkit dengan rendah hati, dengan penuh merayu, ingin menyeru kepada seluruh saudara Islam saya yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah SWT, berkat kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ada di dalam hati kita semua. Maka janganlah kita sia-siakan tanggungjawab kalimah ini, kerana kita semua sedang memikul satu amanah yang sangat besar setelah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk menjaga perintah-perintah Allah SWT dalam seluruh kehidupan kita, terutamanya solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat bagi yang layak membayarnya, menunaikan haji ke tanah suci Mekah bagi yang berkemampuan, walaupun sekali seumur hidup. Bukan itu saja tuan-tuan, bahkan sebagai umat Islam yang beriman dengan rukun iman, kita wajib mengikut lunas-lunas dan garis panduan kehidupan di dunia ini, mengikut hukum ahkam Allah SWT di dalam Al-Quran, seperti menutup aurat bagi lelaki-lelaki Islam dan wanita Islam yang sudah akil balik, yang diwajibkan seperti yang terkandung di dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Meninggalkan urusan muamalat yang musbahat dengan riba seperti surah Al-Baqarah ayat 275, dan banyak lagi perintah-perintah Allah SWT di dalam Al-Quran, seperti melarang kita umat Islam bermaksiat seperti dalam surah Al-A'raf ayat 33, dan dosa-dosa yang lain seperti mengumpat, memaki hamun, berpecah belah, dan apatah lagi bermusuhan sesama Islam hanya semata-mata untuk perkara dunia, apatah lagi akhirat. Oleh itu, sekali lagi saya Khalifah Bangkit ingin mengucapkan tahun baru Hijrah 1448 Hijrah untuk semua saudara Islam saya di seluruh dunia, khususnya di Malaysia ini. Janganlah kita jadikan kelaziman sambutan Ma'al Hijrah ini
sekadar mahu bercuti pulang ke kampung menyesakkan lebuh raya, atau sekadar memenuhi cuti dengan berpusu-pusu sesak di pusat membeli belah dan pusat peranginan serta bersantai-santai di tepi pantai dalam keadaan bercampur aduk lelaki dan wanita tanpa batas, dalam keadaan nama Islam tapi tidak menjaga solat, tidak menutup aurat, padahal semua itu wajib bagi kita semua yang mengaku Islam apabila sudah akil balik. Sedangkan Nabi SAW pun bersabda, perintahkanlah anak-anak kamu bersolat ketika berusia 7 tahun dan rotanlah mereka sekiranya tidak mahu bersolat apabila berusia 10 tahun, dan asingkanlah tempat tidur mereka lelaki dan perempuan apabila sudah menjangkau usia 10 tahun. Begitu tegasnya baginda SAW mahu supaya kita yang bernama Islam ini memikul amanah agama dengan penuh takwa. Bukan sekadar nama sahaja Islam atau Islam di signboard bank dan sebagainya, tetapi Islam itu takwanya di dalam hati. Ingatlah wahai saudara-saudaraku yang dikasihi, apabila tiba saja tahun baru ini bukan bermakna usia kita bertambah panjang. Ini bermakna setahun lagi kurangnya usia dunia dan usia kita untuk menuju kepada kiamat dan kematian. Bukan untuk kita bersukaria sehingga melampaui batas, sehingga lusuhnya tauhid di hati kita. Kepada para pemimpin, saya mewakili seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar bertambah ketakwaan anda semua supaya dapat menjalankan amanah sebagai ketua seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kerana menurut hadis baginda SAW, setiap pemimpin, termasuklah juga pemimpin rumah tangga, yakni suami-suami, bapa-bapa, termasuklah pemimpin persatuan, pemimpin kampung, pemimpin syarikat serta para ulama, bahawa kaki-kaki kita akan dibelenggu di yaumul mahsyar nanti selagi kita tidak dapat menjawab masalah berkaitan dengan amanah di dunia ini, berkaitan dengan orang bawahan kita. Dan saya juga ingin berpesan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat yang terlibat dalam seni dan hiburan pula, hentikanlah hiburan yang berunsur maksiat dan zina yang bisa mengundang murka dan azab Allah SWT. Kita wajib yakin bahawa di dunia ini kita dihantar atas maksud yang sangat besar, yakni untuk memenuhi tuntutan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukannya untuk memenuhi tuntutan hawa nafsu. Kerana jelas apabila kita melihat kematian yang berlaku hari-hari, ini membuktikan bahawa dunia ini sangat-sangat sementara. Bahkan akhirat jualah kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kita yang bernama Islam ini menyimpan angan-angan untuk bersaing dengan orang-orang kafir, kerana Allah SWT telah buat ketetapan bahawa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin, tapi syurga bagi orang-orang kafir. Jadi ini mustahil, seperti minyak dengan air tidak mungkin boleh bercampur, kerana kita tidak akan bersaing dengan mereka untuk duniawi, kerana kita pun mengucap kalimah lakum dinukum waliyadin. Sekian saja daripada saya, Khalifah Bangkit, ucapkan selamat tahun baru Hijrah 1448 Hijrah untuk semua saudara Islam di seluruh dunia, khususnya di Malaysia. Kita jagalah agama, jagalah solat 5 waktu di awal waktu, di mana kaum lelaki difardukan, disunahkan bersolat 5 waktu berjemaah di rumah Allah, di mana azan diazankan. Dan jagalah aurat, tutuplah aurat dengan sempurna, kerana apabila kita menutup aurat bermakna kita menjaga maruah agama, dan apabila kita menjaga solat bermakna kita menjaga tiang agama. Apabila kita tidak menjaga solat dan tidak menutup aurat, bermakna kitalah duri di dalam daging bagi agama. Kerana orang yang tidak menjaga solat, merekalah yang meruntuhkan agama, dan orang yang tidak menutup aurat, merekalah yang mencemarkan maruah agama. Dan jangan kita lupa untuk sentiasa bertaubat, kerana kita risau dengan dosa-dosa yang kita lakukan tanpa bertaubat, maka Allah akan hantar musibah dan azab. Na'udzubillah min zalik. Sekian daripada saya, Khalifah Bangkit. Dunia sementara, akhirat selamanya. Apalah sangat. Assalamualaikum warahmatullahi